Bean Tots. Dalam sebuah kampung cerah dan berkilau, seorang budak bernama Milo gemar mengembara. Hari ini, dia menuju ke hutan ajaib, di mana haiwan boleh bercakap. Dan kejutan menanti. Sebaik sahaja dia masuk, terdengar ketawa kecil dan bisikan dari belakang pokok. Milo, nak berlumba ke kolam berkilau tak? Perlumbaan! Nak! Saya nak! Perlumbaan pun bermula. Milo berlari secepat mungkin, melompat atas akap dan menunduk di bawah jalar-jalar. Cepat! Tangkap saya kalau boleh! Gelak tawa dan sorakan bergema di seluruh hutan. Alamak, Milo tersadung. Tetapi kawan baharunya membantu dia bangun. Jangan risau, kita habiskan perlumbaan bersama. Dan begitu, perlumbaan bukan lagi soal menang, tetapi lebih tentang kerjasama. Mereka tiba di kolam berkilau, bersinar dalam cahaya matahari, dan semua bersorak. Kita berjaya! Bersama! Perlumbaan terbaik. Sejak hari itu, Milo tahu hutan ajaib bukan sekadar penuh kejutan. Ia penuh kawan, gelak tawa dan pengembaraan menyeronokkan menanti mereka